Morning, hari ni 17 hari bulan 8 2026. Dalam 800 meter, So dah tengah hari lah. belok kanan. Dah tengah hari, kita dapat satu job opportunity RM132. Alright, sudah naik 2 lori lagi lah. Pisang. Dah mesti baik cepat. Tapi pisang juga lah. Ambil barang Dekat 30 minit juga kena sidai tu. Tunggu turn. Turun barang kat kawasan kilang ni dapat satu jam lah, RM49. Jalan nak turun ke Seremban lah. Hanya pergi ke area Dengkil dulu. Kita job kedua ni dah sampai kat kilang dah. Tunggu tayar tak keluar-keluar lagi. Yang order lalamu dah telefon dah. You berapa minit lagi sampai Dengkil lah? Saya cakap you call kilang lah. Kilang kata you punya invoice pun belum keluar lagi. Macam mana? So WhatsApp sini. Kita bagi video lah, kita dah sampai. Morning. Itu accessories warna yang kita tunggu sekejap Ya, bukan salah kita mah. Kita tunggu aja. Berapa minit sampai mana kita tahu, tayar pun tak naik lagi. Aduh, you kau kilang lah dia cakap. So settle lah. Dia kata okey. 9 ada tol RM4 tadi. So ni mungkin mati 53. Okey, terima kasih Okey, terima kasih Banyak terus itu kilang. Dia tunggu atas kata bawah. Ya. Next job 78.60 sen. Job ni kat rumah saya. Kebun timun. Guys, ambil timun dekat kebun timun. 5 minit. Tak sampai 5 minit lah dari rumah saya. Rumah saya belakang ni. Kita dah sampai MGR 250. Alright. Oh, bebek, bebek sedap rasa luar biasa. Jom makan, jangan tunggu lama. Sekali rasa, pasti nak lagi. Sekali rasa, pasti nak lagi. Bebek. Pagi buta enjin ku hidup, api panas teman hidup.